Okay. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Encik Safi tadi naik datang sini naik apa tadi? Saya datang sini naik motor. Naik motor. Ya betul. Pukul berapa tadi datang? Saya datang lambat sikit lah dalam pukul 1:25 macam tu. 2.55. Ya. Tadi jalan jam ah. Jalan tak jam. Okey je. Semua je. By the way dah makan tak? Belum lagi. Lagi. Kenapa tak makan lagi? Sebab saya fikir nak makan lepas kelas. Jadi saya hold dululah makan tengah hari tu sampai lepas habis kelas. Tapi by the way tadi Encik Safi ada rasa sejuk tak? Bilik ni? Ke atau lain? So far saya rasa sejuk tu ada lah, tapi tak ada rasa sejuk sangat sampai terlalu rasa sejuk sangat. Jadi Encik Safi pernah tak join mana-mana sesi? Setakat ni saya tak pernah lagi join sesi. So Encik Safi tak tahulah apa maklumat dalam sesi konseling. Tak tahu lagi. So saya nak maklum pada Encik Safi yang peranan saya dalam sesi ni cuma teroka masalah awak. Awak sebagai klien akan beritahu apa yang awak sedang hadapi dan kita berdua membincangkan satu matlamat untuk mencapai ialah matlamat tersebut. Lagi saya nak beritahu yang segala yang awak beritahu kat dalam bilik ni akan dirahsiakan di dalam sini sajalah. Tapi kalau contoh awak cederakan diri awak, cederakan orang lain dan melanggar undang-undang, saya terpaksa beritahu pada pihak yang lain. Encik Safi setuju tak? Okey je. Setuju. So sebabkan Encik Safi datang hari ni, saya nak tahu lah apa yang Encik Safi hadapi sebenarnya. Okey, saya sebenarnya ada masalah kurang rehat sebenarnya. Hai. Jadi saya lately ni minggu ni je saya dah menghadiri dekat 3 conference lah. Dan 3 conference tu semuanya kat berlainan negeri. Jadi macam saya tak ada masa lagi untuk saya betul-betul dapat rehat yang secukupnya lah. So Encik Safi sebenarnya rasa penat sebab Encik Safi banyak join conference lah daripada banyak negeri. Encik Safi boleh maklum ke tak negeri mana sebenarnya Encik Safi pergi? Okay, contohnya saya pergi ke wilayah persekitaran Kuala Lumpur baru-baru ni. Lepas tu saya juga pergi ke Pahang. And then last kali saya pergi ke Kelantan lah. Event tu berlaku dalam berapa hari sebenarnya? Okay, untuk conference tu dalam 2 hari 1 malam. Tapi yang kat KL baru-baru ni 3 hari 2 malam lah. 3 hari 2 malam. So daripada event tu, apa yang Encik Safi hadap dalam 3 hari 2 malam tu? Okay, dalam conference standard saya akan biasalah akan mendengar talk-talk dan juga ada seperti bengkel jugalah untuk memantapkan organisasi. Jadi saya sebagai wakil yang perlu hadir lah dalam mesyuarat tersebut untuk menunjukkan yang kelab yang organisasi yang saya pegang dekat UMT ni aktif. So jadi kami perlu menghantar wakil lah, dan ada jugalah beberapa benda yang saya kena bentangkan dekat sana ikut penyelarasan setiap tahun. So Encik Safi je sebabkan Encik Safi menjadi seorang wakil lah daripada BNP sebabkan apa untuk buat kerja dekat bahagian situ. Jadi event tu berlaku dalam daripada pukul berapa sehingga pukul berapa sebenarnya? Okay, event conference tu memang berlangsung daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Sampai 10 malam. Ya. Encik Safi mula bekerja daripada 8 pagi sampai 10 malam ke? Tak juga, sebab saya kena bangun awal juga. Ada beberapa part yang saya perlu buat jugalah. And then malam tu pun tak sampai 10 malam pun, dia lebih lagi. Dia ada yang daripada hari ni punya dapatan saya kena buat laporan untuk hari esoknya. So macam agak melebihi masa jugalah. Kadang pukul 1-2 pagi juga baru siap. So Encik Safi rasa benda tu lebih masa sebab Encik Safi kena buat banyak kerja lah dekat bahagian Encik Safi diserahkan tu. Lagipun Encik Safi rasa dalam berlaku event tu bahagian apa yang paling penat Encik Safi rasa? Bagi saya yang bahagian paling penat adalah buat laporan lah, sebab laporan tu merangkumi semua yang terjadi dalam mesyuarat tu lah. Jadi kalau macam mesyuarat tu terlalu panjang, so laporannya pun agak panjang lah. Encik Safi buat laporan tu berapa lama? Ikutkan semasa dalam waktu mesyuarat tu pun saya sedang mengusahakan saya punya laporan tu. Jadi bila habis mesyuarat tu pun saya pun buat gak laporan tu. Jadi dia macam masa tu agak tak tentulah. Kadang boleh habis awal, kadang boleh habis lambat. So saya nampak lah sebenarnya Encik Safi agak kadang-kadang laporan tu boleh siap awal dan kadang-kadang laporan tu boleh siap lambat. Tapi adakah Encik Safi rasa terpaksa untuk buat segala kerja tu? Okay, bagi saya tak ada terpaksa jugalah, sebab saya faham kepentingan lah untuk perkara tu sebenarnya. Sebab kan benda tu pun adalah satu kewajipan ke atas saya lah sebagai tugas saya sebagai wakil.
kelab saya sendiri. Jadi bagi saya tak ada apa, tak ada macam agak membebankan lah untuk saya ataupun ada keterpaksaan lah. Cumanya saya agak itulah agak rasa penat juga, dan mungkin lepasnya akan ada penambahbaikan supaya tiga-tiga tu bukan saya lah yang dihantar. So saya nampak lah sebenarnya Encik Safi sebenarnya rasa bertanggungjawab untuk melakukan kerja tu sebab because telah diberikan pada Encik Safi. Just saya nak tanya, dalam sebenarnya 3 hari tu Encik Safi macam ada rasa ni tak, macam nak meluahkan ke tapi Encik Safi tak dapat nak luahkan, rasa penat lah. Saya sebenarnya nak meluahkan pun saya tak ada masa jugalah nak meluahkan, sebab saya totally memang fokus pada kerja. Sebab bagi saya meluahkan tu adalah satu benda yang agak membazir masa lah bagi saya. Sebab saya berfikir kalau macam saya tak luahkan dan saya fokus kerja, mungkin kerja saya lagi cepat siap lah. Dari mana datang stigma yang Encik Safi rasa membazir nak luahkan pada orang tu? Sebab saya memang daripada pengalaman saya yang dulu pun, saya memang jenis yang apa orang kata pelajar korporat lah. Jadi memang saya sentiasa bekerja di dalam office, bekerja dengan kertas, bekerja di belakang meja, macam tu lah. Jadi bagi saya macam bila saya dah terlalu asyik dengan buat kerja, sampaikan saya lupa nak buat itu, nak buat ini, sampaikan saya pun tak tahu apa function meluah tu sebenarnya. Tapi Encik Safi tak rasa kalau macam contoh Encik Safi dalam mempendam, Encik Safi tak jumpa tempat luar, Encik Safi tak ada rasa terbeban ke dengan perkara tu sebab Encik Safi pegang stigma macam tu? Macam saya katalah, sebabkan saya tak memikirkan benda tu, jadi saya tak pernah terfikirkan kalau macam benda tu terbeban ataupun tak. Sebab waktu tu saya hanya fikir nak menyiapkan kerja je. Saya nak menyiapkan kerja supaya saya siap kerja awal, boleh rehat awal lah. Macam tu lah bagi saya. So bagi awak macam benda tu meremehkan lah sebab bagi awak pun ada hal sendiri dan ada ada hal sendiri jugalah. Ya betul. Jadi sebabkan event yang kita patah balik ya, pasal event yang Encik Safi join 3 hari 2 malam tu, Encik Safi rasa apa sebenarnya setelah habis daripada event tu? Okay, saya rasa lega lah sebab kerja pun dah habis. Jadi saya boleh apa orang kata apa, saya boleh kodok tidur lah, kodok rehat saya yang dah 3 hari 2 malam tak berehat tu. Walaupun dalam tu tak adalah macam penat sangat, cumanya kalau kita menambahkan fokus kita, dia macam melelahkan mental lah sebenarnya daripada melelahkan fizikal. Jadi kira macam saya nak kena buat laporan lagi, nak kena hantar tu, jadi banyak kerja lah, agak memenatkan mental saya lah sebenarnya. Jadi lepas habis je conference tu, saya rasa macam akhirnya boleh rehat juga macam tu lah. So sebenarnya Encik Safi rasa gembira lah dan rasa lega hati bila event tu dah habis. Sebab Encik Safi pun dah rasa dah tak ada perlu beban yang perlu Encik Safi pegang lagi. Jadi sebenarnya perasaan penat tu sampai ke hari ni ada lagi Encik Safi rasa? Sebenarnya sebabkan saya masih dalam organisasi tu, jadi mesti penat tu masih ada lagi lah. Jadi cuma kurang lah terbebannya, sebab yang bebannya adalah waktu conference tu. Kerana waktu conference tu bukan satu universiti je ada, tapi daripada satu Malaysia ada. Jadi waktu tu pun akan ada perjumpaan-perjumpaan dengan MT-MT yang lain, dan juga perjumpaan-perjumpaan dengan badan organisasi sendirilah, NGO ataupun GO yang belakang saya, macam tu lah. Jadi banyak dia punya rintangan tu lah. Rintangan tu jenisnya macam mana sebenarnya Encik Safi? Rintangan daripada segi saya kena jaga etika, saya menjaga nama baik. Sebab bila saya dah keluar UMT, saya seperti duta UMT. Jadi bukan sahaja duta UMT, tetapi duta kelab yang saya bawa sendiri. Walaupun perkara tu tidak berkaitan dengan universiti pun, tapi disebabkan saya daripada universiti tu, so saya dah seperti bila keluar je, saya membawa nama UMT di dalam apa-apa perbuatan yang saya buat lah. So sebenarnya Encik Safi bila join program yang di luar UMT, Encik Safi rasa Encik Safi kena pegang nama UMT tu lah. Sebab peranan yang Encik Safi rasa kalau contoh Encik Safi calar kan ataupun buruk kan, UMT sekali akan terasa dengan benda tu. So Encik Safi rasa macam terbeban ke bila masa pegang ayat tu? Bagi saya sebab saya dah biasa bekerja dengan organisasi. Saya pun dah biasa menjadi wakil organisasi. So bagi saya kuranglah beban dia daripada awal-awal yang waktu saya menjadi wakil tu, memang agak rasa terbeban lah. Tapi bila dah lama-lama saya menjadi wakil ataupun menjadi duta organisasi saya dah rasa macam kurang lah saya punya beban tu, sebab saya dah terbiasa. So Encik Safi, bagi Encik Safi sebenarnya benda ni terbiasa bagi Encik Safi lah. Sebab Encik Safi dah banyak kali join event-event yang banyak, and banyak tanggungjawab yang Encik Safi pegang. So bagi Encik Safi benda ni kebiasaan lah untuk memegang satu jawatan yang besar bila dalam JMT.
Ya betul. Bagi saya dah jadi satu kebiasaan. Saya tengok masa pun dah tak mewakili kita, so saya tamatkan sesi pada hari ni lah. Boleh boleh. Saya Okey. 10 minit ya.